Dan dekat bulan puasa dan dekat raya ni nak beli shopping online kan, baju raya, songkok, kopiah, tengkolok ke, topi ke boleh juga. Kena ukur kan, dia punya lilit kepala berapa korang kena pakai yang ni. Ini pengukur macam pita ukur kita yang dulu yang biasa kita pakai tu, yang tali panjang berselirat tu kan. Yang ni yang jenis roll punya. Nampak? Ni kalau korang nak pakai, korang just buka lah. Ini bila korang tak nak pakai, korang just release macam tu. Dia ada satu button dekat belakang ni. Yang ni korang boleh tekan, and then dia akan masuk balik dia punya tali. And then yang best, dia ada lock dekat sini tau. Lock ni contoh lah, korang nak beli songkok online, nak kena ukur lilit kepala, berapa lilit kepala korang, masukkan kad lock kat sini, dapatkan measurement dia, boleh read kat sini. Nak ukur lilit ketinggian korang boleh. Yang ni dia punya panjang 150, 1,5 meter dia punya panjang. Mana nak dapatkan ni? Untuk mereka yang suka shopping online, lebih-lebih lagi pakaian, korang kena ada pita ukur yang macam ni. Siap ada matrix imperial. Dia ada BMI calculator tau dekat sini. Ini contoh lah, ketinggi korang berapa, berat korang berapa, dia boleh measure dekat sini. Memang best. Harga dia murah, korang boleh tekan je dekat beg kuning kat bawah.